pinjam aja. Cepatlah, dah lambat ni. Terhege-hege. Bukan kita tunggu dia ke tadi? Sialoh. Kita tak boleh ramai-ramai macam ni. Betul-betul-betul. Assalamualaikum. Atuk. Atuk. Assalamualaikum, Tok. Atuk, kalau tak jawab salam, dosa tau. Waalaikumsalam. Tak apalah, kalau Atuk tak nak, kita orang bawa balik je rendang ni. Waalaikumsalam. Atuk tertidur tadi. Masuk. Assalamualaikum. Hari Raya, Dok. Aku dah terkena. Pinggan, mana pinggan? Kau tunggu ya. Atuk ambil makanan. Tak payah susah-susah, Tok. Kita orang baru je makan. Biarlah. Saya mau makan banyak-banyak. Makan je lah, kau tahu. Tak apa. Hari Raya mesti sedia makanan untuk tetamu. Itu kan ada orang Melayu. Tunggu sekejap. Bisingnya ayam tu. Nah. Apa tu? Wah, besarnya tu. Bentuk dia macam lembu lah. Inilah namanya ketupat lembu. Somennya. Saya suka. Mana Atuk dapat ni? Atuk buatlah. Kalau kau nak tahu, kat kampung ni, Atuk seorang aja yang kerti buat. Bagus ni, Tok. Tahun depan buat banyak-banyak. Saya jualkan. RM2, Tok. Rugilah aku kalau RM2. Tak boleh mahal lagi ke? Boleh dibincangkan, Tok. Kenapa Atuk buat ketupat macam ni? Ketupat ni kalau Atuk seorang je makan, seminggu boleh tahan. Ini macam rendang kau tadi, Ipin. Kenyang. Atuk dah kenyang lah. Nak balik ni. Betul. Nak balik dah? Main sini. Wah, banyaknya Atuk nak bagi. Bukan semua untuk engkau. Dah tak ada tangan. Ambil. Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Atuk. Tunggu aku. Mana Aci? Saya pula. Nah. Lu dapat berapa? Wah, aku dapat 10. Tu 50 sen je lah. Ambil ni. Terima kasih, Atuk. Cukup. Ketupat lembu, ketupat katak. Harap-harap dapat banyak. Sikit je Tok. Cukuplah tu. Ambil berkat. Kedekut betul. Berkat. Apa lalu, Main? Dah kenyang. Senarulah. Apa salahnya? Seronok lagi tahun ni. Banyak rumah kita pergi kan? Betul-betul. Dapat pergi rumah Tok Dalang, Pak Dola, Abang Seli. Kenyang dapat makan. Upin, betul lah apa korang cakap. Kalau puasa penuh, lagi seronok raya. Betul? Itulah. Aku pun tak sangka boleh puasa penuh tahun ni. Bagus, minta payung. Kau ni. Seronok kan dapat puasa penuh. Baru best saya. Betul? Jadi pergi mana? Ayam! 2, 3, ayam berlari. Penatlah kejar ayam ni. Kami juga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Episod 18. Berkat. Mana Mak Il ni? Jalong, mau hantar lemah pun lama kah? Dah lah. Kita tinggalkan dia. Wah, Mak Il. Besarnya basikal kau. Bapak aku punyalah.
Aku pinjam aja. Cepatlah. Dah lambat ni. Terhege-hege. Bukan kita tunggu dia ke tadi? Ya Allah. Kita tak boleh ramai-ramai macam ni. Betul-betul-betul. Assalamualaikum. Atuk. Atuk. Assalamualaikum, Tok. Atuk, kalau tak jawab salam, dosa tau. Waalaikumsalam. Tak apalah, kalau Atuk tak nak, kita orang bawa balik je rendang ni. Waalaikumsalam. Oh, Atuk tertidur tadi. Masuk. Selamat Hari Raya, Dok. Aku dah terkena. Pinggan, mana pinggan? Kau tunggu ya. Atuk ambil makanan. Tak payah susah-susah, Tok. Kita orang baru je makan. Biarlah. Saya mau makan banyak-banyak. Makan je lah, kau tahu. Tak apa. Hari Raya mesti sedia makanan untuk tetamu. Itu kan ada orang Melayu. Tunggu sekejap. Bisingnya ayam tu. Nah. Wah, apa tu? Wah, besarnya tu. Bentuk dia macam lembu lah. Inilah namanya ketupat lembu. Somennya. Saya suka. Mana tu dapat ni? Atuk buatlah. Kalau kau nak tahu, kat kampung ni, Atuk seorang aja yang kerti buat. Bagus ni, Tok. Tahun depan buat banyak-banyak. Saya jualkan. RM2, Tok. Rugilah aku kalau RM2. Tak boleh mahal lagi ke? Boleh dibincangkan, Tok. Kenapa Atuk buat ketupat macam ni? Ketupat ni kalau Atuk seorang je makan, seminggu boleh tahan. Ini macam rendang kau tadi, Ipin. Kenyangnya. Atuk dah kenyang lah. Nak balik ni. Betul. Nak balik dah? Mari sini. Wah, banyaknya Atuk nak bagi. Bukan semua untuk engkau. Dah tak ada tangan. Ambil. Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Atuk. Songkok aku. Mana Cik? Saya pula. Nah. Lu dapat berapa? Wah, aku dapat 10. Tu 50 sen je lah. Ambil ni. Terima kasih, Atuk. Cukup. Ketupat lembu, ketupat katak. Harap-harap dapat banyak. Sikit je, Tok. Cukuplah tu. Ambil berkat. Kedekut betul. Berkat. Haya. Apa lalu, Main? Dah kenyang. Senaru lah. Apa salahnya? Seronok lagi tahun ni. Banyak rumah kita pergi kan? Betul-betul. Dapat pergi rumah Tok Dalang, Pak Dola, Abang Sally. Kenyang dapat makan. Upin, betul lah apa korang cakap. Kalau puasa penuh, lagi seronok raya. Betul? Itulah. Aku pun tak sangka boleh buat sepenuh tahun ni. Bagus, Sinta Payung. Kau ni. Seronok kan dapat puasa penuh? Baru best saya. Betul? Caci pergi mana? Ayam! 2, 3, ayam berlari. Penatlah kejar ayam ni.